Halo semua. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjuk cara macam mana nak tukar kabel meter untuk motosikal Kris. So ini adalah kabelnya, brand ini. Dan okey, korang perlukan pelayar. Untuk kabel ni korang just pusing je untuk loosekan dia. Okey, dekat rim ni ada dua kabel, satu kabel meter dan satu brake. Yang atas ni ialah kabel meter. Korang jangan pusing je gunakan pelayar dan cabut. Kali ikutkan dalam ni ada kabel ya, tapi saya dah buka dan dalam ni kosong je. Okey, kabel tu korang boleh tarik je dari bawah, senjak je macam tu. Dah cabut dah. Jika diperhatikan untuk kabel meter ni, okey, kat sini ialah kabel yang dekat rim ya. Kat sini kalau perasan ada macam lubang longkang kat situ. Okey, so nanti kat rim tu korang jangan masukkan. Yang ni kat meter kat atas tu dia just korang masukkan sahaja macam tu je. Okey, untuk kabel ni korang boleh masukkan dari atas, korang jolok je sampai dia ke bawah. Macam tu je. Okey, cara nak masukkan slot tu kat rim tu, pertama korang tarik je kabel tu, tarik sikit je, jangan banyak. Okey, dan korang masukkan kat lubang tu, korang rasa-rasa sikit. Okey, cara nak jumpa dia punya slot tu, korang pusing-pusing je, pusing-pusing dan tolak masuk. Kalau dah ke dalam ni kira dah masuk dah tu dia punya tempat tu. Okey, sekarang ni masalah saya ialah untuk yang kabel ni dia punya nut tu terlalu besar. So apa yang saya buat, saya pakai balik yang lama tu. Korang just pakai yang kabel dalam tu je, tarik je yang dalam tu dan masukkan kepada getah yang lama tu. Okey, untuk bahagian meter atas ni pula, korang tak perlulah nak susah-susah, just masukkan saja dan korang ketatkanlah dia punya nut tu. Okey, untuk buat kerja ni korang just buka dua skru ni saja untuk longgarkan dia punya inner tu. Yang bawah jangan lupa untuk ketatkan juga, kasih cun-cun punya.